warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وَإِذْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Yang dimuliakan lagi dihormati Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala. Pertama-tamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya dapat tuan-tuan berbuka petang tadi. Jadi saya nak tanya, berapa lama ni tuan kita boleh bercakap ni? 1 jam? Tak banyaklah, 60 minit je. InsyaAllah. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit tazkirah pada malam ini. Dan memang hajat nak berbuka di sini tadi, tapi tak diizinkan Allah Ta'ala. Dan saya menyangka bulan Ramadan ni kita berehat untuk bercerita. InsyaAllah kita sedikit sebanyak dapat juga kita bertemu dalam bulan Ramadan ini. Dan saya agak terkesan jugalah apabila sahabat kita Al-Irham, Almarhum Mansur kita telah pulang ke rahmatullah, dan kita doakan dia baik-baik saja insyaAllah. Semoga dimasukkan dalam bulan Ramadan dan Soleh. Tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita nak bincang tentang nuzul Al-Quran. Di mana nuzul ini kita tahu bahawa permulaannya Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Dan insyaAllah kita akan sentuh sikit saja kerana masa yang tidak begitu tinggi, panjang, dan walaupun sebut 60 minit tu tak daya juga kan. Kukuk tinggal saya dengan Imain kan. Baik, yang pertama sekali kita nak tahu ataupun kita nak bincang tentang bulan Ramadan ini. Semua yang kita dengar dan kita tahu para al-asatizah menyebut tentang syahrul Ramadan, iaitu bulan puasa. Ramadan itu bulan puasa. Mindset kita Ramadan itu ialah kita puasa dan kita tidak akan boleh makan dan minum. Jadi timbul satu lagi masalah, lapar. Bulan puasa itu adalah bulan yang melaparkan diri kita dan tidak ada pilihan. Tetapi di sana adalah satu peristiwa yang lebih besar daripada itu, iaitu allazi unzila fihi Quran, di mana di dalamnya bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah pernah menurunkan petunjuknya, iaitu Al-Quran, hudan lil muttaqin, kepada manusia yang bertakwa dan untuk menyelamatkan manusia. Jadi siapa saja, tak kira siapa saja, sama ada Islam atau Islam, kalau sekiranya dia ikut Al-Quran, dia akan selamat. Jadi logiknya, munasabahnya, apabila dia ikut Al-Quran ni, maka dia Islam. Kerana itulah kita sentiasa setiap tahun menyambutnya nuzul Quran ini. Unzila, diturunkan. Dan Al-Quran ini diturunkan, banyak pendapat ulama. Ada 2-3 peringkat Al-Quran ini diturunkan kepada kita.
Yang pertama sekali Allah Ta'ala kata bahawa unzila fihil Quran ini, bulan Ramadan ini, para ulama telah pun menjelaskan bahawa peringkat pertama sekali Al-Quran turun daripada dan berada di Lauh Mahfuz sekaligus. Sekaligus tu tak tahu sama ada 30 juzuk ataupun 6,236 ayat ataupun macam mana. Wallahu a'lam. Itu kita kena bincang lebih detail lagi lah. Maknanya kita sebut saja. Kemudian pada peringkat kedua, diturunkan ke langit dunia, ke Baitul Izzah namanya, ke Baitul Izzah. Dan ketiga barulah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Beransur-ansur tu maknanya sedikit-sedikit. Macam tuan-tuan beli kereta lah, bayar ansur. Kan, bayar ansur. Ada masa tak bayar. Menyelak juga. Jadi selama 23 tahun. 23 tahun beransur-ansur. Ceritanya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maknanya selama 23 tahun. Lama. Macam tuan di rumah lah 25 tahun bayar habis. Dia tuan-tuan ramai lama kau yang turun. Masa sangat panjang. 23 tahun. Jadi apabila wahyu ini diturunkan ataupun Al-Quran diturunkan, maka baginda, saya cerita ringkas je, baginda akan merasa berbagai-bagai rasa selama 23 tahun tu. Ada masa takut, ada masa rindu sangat, kenapa tak turun Al-Quran, gitu. Dan biasanya kalau Rasulullah SAW ni terima Al-Quran ni, baginda akan berpeluh, rasa rimah sebagainya, walaupun dia bersejuk dan terasa sangat berat tanggungannya. Dan kadang-kadang sahabat kata ataupun ulama kata bahawa terdengar bunyi macam loceng. Wallahu a'lam, loceng tu macam mana. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan hasil pemikiran ataupun ciptaan manusia. Ia merupakan wahyu. Wahyu yuha alaihi. Wahyu, yang ini kalam Allah Ta'ala, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu, pada masa itu, di zaman Rasulullah hidup itu, suasana Mekah ataupun orang musyrik dan orang Quraisy, mereka pada ketika itu berlumba-lumba mencipta syair. Mencipta syair. Dan mereka kagum dengan syair-syair mereka itu. Sebab itulah ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia mendengar adik dia masuk Islam, dia cukup marah. Cukup marah. Maka dia terus pergi ke rumah adik dia. Walaupun sebenarnya perjalanan dia itu nak pergi bunuh Rasulullah. Dia dua keadaan tu nampak orang Arab ni. Kalau dia keluar rumah tu dengan keadaan pedang yang tidak bersarung, mana dia nak bunuh orang. Dan pada ketika itu Umar dia pakai pedang tu tak pakai sarung. Dia kan jalan jumpa sahabat dia, awak nak ke mana rumah? Nak bunuh Rasulullah. Kenapa? Dia bawa Islam. Adik awak masuk Islam? Tak jadi. Tapi bila dia pergi rumah adik dia, dia tengok Al-Quran tu, dia kata ini bukan ciptaan manusia. Tu nak sebut wahyu, bukan ciptaan manusia. Kalau ciptaan manusia tu makna biasa. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Nazzala bil ruh, Nazzala bihul amin ala qalbik. Al-Quran ni, wahyu itu turun ke lubuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar telinga. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita hari ni baca Quran kat telinga je, tak sampai ke hati. Sedangkan Al-Quran itu turun sampai ke lubuk hati. Sebab itu apabila kita dengar Al-Quran,
Apabila dia dengar Quran dia akan bertambah iman dia. Dia takut. Wajilat qulubuhum, menggeletak hati. Tapi kita kadang-kadang main suka-suka. Ini tuan-tuan. Macam tadi ustaz tu baca. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, walaupun kalau Al-Quran tua pada apa? Ke gunung-gunung kita minta. La ra'aitu khashi'an mutasaddian. Awak akan lihat mereka ni khusyuk sehingga hancur. Tu gunung kita panjang, Gunung Kinabalu. Turun Quran kat dia, hancur. Kenapa khusyuk? Takut. Mana makhluk lain pun kita ni dengar Quran takut. Tapi kita tak begitu berat tentang Quran. Walaupun hari ni tuan-tuan puan, kita rasa hebat, kita rasa maju, kita rasa kita ni orang yang sangat tinggi teknologi dia. Dengan adanya internet, dengan adanya AI, Artificial Intelligence, tapi manusia tak pernah puas. Tu yang berlaku di Iran tu. Dia buat perang, nak rebut ke apa, tapi rasa di hati mereka rasa takut, rasa resah. Kenapa? Kerana hati mereka kosong, tidak dipendengar Al-Quran. Jadi kita bersama tuan-tuan. Maka sebab itu, bila Al-Quran diturunkan kepada kita, Allah Ta'ala berfirman, Inna hadzal Quran yahdi lillazi hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling nyata dan lurus. Aqwam tu lurus. Maka sebab itulah para ulama dalam ulum Quran menjelaskan bahawa terdapat beberapa bebanan dan tanggungjawab kita kepada Al-Quran ini. Kita manusia. Yang pertama sekali, bila Al-Quran turun kepada kita, Nabi Muhammad SAW sejak 1447 tahun yang lepas, Al-Quran turun bukan hanya kepada Nabi Muhammad sahaja, tapi kepada seluruh manusia. Apa dia yang pertama sekali yang kita perlu buat? Yang kita perlu bertindak. Yang pertama sekali beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Di mana tanggungjawab pertama manusia mesti beriman. Tak ada pilihan. Bukan pilihan Al-Quran ni. Bukan pilihan kata nak ikut ke tak ikut. Saya nak tanya semula. Kau apa habis ni? 5 minit. 5 minit. Yang kedua, pasal 5 minit. Yang kedua, mesti baca. Mesti baca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah walaupun sikit, baca. Mesti baca. Setiap hari. Bukan setiap tahun, setahun sekali. Setiap hari. Yang ketiga, mesti mentadabbur Al-Quran. Jangan baca saja. Kita ada grup tadarus. Rasulullah SAW dia tadarus barang malam, kita tadarus pagi-pagi. Setiap tahun Jibril akan datang Rasulullah bertadarus satu kali sebulan, bulan Ramadan. Dan sebelum dia wafat 2 kali dia tadarus dengan Jibril. Afala tadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka bertadabbur, mengambil isi pengajaran daripada Al-Quran, merenung makna ayat Al-Quran, mengambil pengajaran daripada. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Ini merupakan satu tanggungjawab besar. Itu mengamalkan isi Al-Quran dalam segenap kehidupan kita.
Semualah. Tapi sebenarnya ini apa yang saya takut. Sebab saya cakap ke orang, dan macam mana persepsi kita semua. Jadi Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar pernah berkata bahawa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Akhlak itu maknanya hidup. Hidup itu daripada pagi sampai ke pagi. Kita berbangun tidur sampai bangun tidur balik. Al-Quran. Taklah masa ngata-ngata ke orang, perli-perli orang. Ya. Nyenye-nyenye, nganye-nganye, ngajah-ngajah. Tak ada lah. Tak ada. Yang kelima, menghafaz Al-Quran. Dia memelihara Al-Quran. Menghafaz dan memelihara Al-Quran. Saya boleh hafal Quran ni. Alif Lam Mim boleh. Susah menghafal Quran, tanya Tok Imam kita macam mana. Jadi antara sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah dulu ialah Zaid bin Haris dan Ubay bin Ka'ab. Ini orang yang hebat baca Al-Quran. Ni dua ulama ni, sahabat Nabi ni, dia memelihara keaslian Al-Quran. Tahu semua baca tu dari segi hukum hakam dan sebagainya. Dan kita berusaha untuk memelihara Al-Quran. Bukan Quran kita tak tarak paga, tapi kita dalam diri kita. Dan yang keenam, mengajar dan menyebarkan Al-Quran. Jangan dapat seorang je, kita ajar dan kita sebar ke orang. Sebab itu kita buka rumah ngaji, sebarkan. Tuan-tuan dan puan, sebaik-baik kamu, Nabi kata bahawa, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kamu. Belajar baik dah, kemudian mengajar. Tuan-tuan dan puan, ini bermakna kita perlu mengajar Al-Quran dan kita menyebar keajaran ini serta mendidik Al-Quran kepada generasi kita. Dan saya sebut tadi bahawa tuan-tuan yang tak reti ngaji Quran lagi, walaupun Iqra' datang mengaji. Saya beritahu 2 minit je, apa ni? Kan nak 2 minit lagi lah. Saya beritahu orang datang mengaji ramai-ramai masa. Mengaji apa ni, barakah. Jadi orang tanya saya, Ustaz, orang pergi semua masjid cuma ngajak tu. Biasa orang datang semua macam mana? Saya kata tak datangnya. Memang tak datang. Okey. Yang ketujuh, mempertahankan Al-Quran. Jadi maknanya ada 7. Kita perlu ambil berat tentang Al-Quran. Allah Taala kata bahawa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah memelihara Al-Quran, tetapi manusia dipilih untuk menjadi penjaganya di bumi. Allah Taala pelihara. Maknanya kalau kita tak jaga, Allah Taala pelihara dah. Semua disuruh kita jaga. Di dunia ni kita jaga. Bukan gunung ganang yang Ustaz baca tadi. Bukan malaikat dan sebagainya, tapi kita. Jadi kesimpulannya, tapi Haji Mai kata 60 minit tadi, itu 2 minit lagi. Beriman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Macam inilah kita sembang tarawih. Ada sembang 8 rakaat, kami baca 2 ayat je. 9 suku siap. Habis sini okey. Walaupun 8, saya suka sembang ini. Yang kelima, menghafaz Al-Quran. Yang keenam, mengajar Al-Quran. Dan yang ketujuh, mempertahankan kemuliaan Al-Quran. Jadi saya sebenarnya satu lagi nak cerita sikit, tapi nampaknya muara dah tak lama dah, jadi kita berhenti kat tu. Moga-moga apa yang kita bincangkan, kita kongsi pada pagi ini, apa habis pada malam ini, sedikit sebanyak ada manfaatnya. Dan insyaAllah kalau dipanjangkan umur, kita sambung lagi pada masa lain. Saya minta maaf banyak-banyak, ada kesilapan, kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Dan terima kasih kerana studi dengan saya pada malam ini. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan semua dikurniakan segala kebaikan, dimurahkan rezeki, bermudahkan segala urusan,
dimasukkan Allah Ta'ala dalam syurga tanpa hisab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.